Setakat ni, kalau kita tengok kat mana-mana pun, memang ramai betul yang tengah rancak sembang pasal masa depan PAS My50 dan kad pengenalan baru untuk tahun 2026. Boleh nampaklah ramai yang dah mula panik. Ada yang cakap, nanti dah tak boleh guna My50 langsung ke? Ada pula yang kata kena cepat-cepat pergi tukar IC sekarang juga. Dan yang paling rasa kesannya, mestilah mereka yang hari-hari guna pengangkutan awam risau kot-kot kos bulanan naik mendadak. So, selamat datang ke Sekeluarga Media. Dalam penerangan kali ni, kita cuba rungkai kekeliruan ni dengan tenang, okey? Kita tengok apa fakta sebenar yang ada setakat ni supaya kita tak mudah cemas. Soalan yang paling besar, yang paling kerap lalu kat timeline sekarang ni, masih boleh guna My50 lagi ke tak? Inilah sebenarnya yang buatkan beribu-ribu pengguna pengangkutan awam tak senang duduk. Tapi macam biasa, sebelum kita buat apa-apa andaian, kita kena tengok gambaran penuh dulu. Tapi jangan risau, kita akan jawab soalan ni sama-sama berdasarkan maklumat yang dah disahkan setakat hari ni. Okey, untuk pastikan penerangan ni mudah difahami, ini antara perkara yang kita akan tengok. Isu My50 dan IC baru, kenapa ramai yang mula risau, macam mana nak bezakan maklumat rasmi dengan khabar angin, apa fakta sebenar setakat ni, dan akhirnya apa langkah seterusnya yang patut kita buat. Kita masuk bahagian pertama, isu My50 dan IC baru. Kat sinilah sebenarnya punca utama kenapa benda ni meletup dan jadi perbualan hangat kat media sosial baru-baru ni. Semuanya bermula bila tersebar info yang MyCard baru yang dijangka keluar tahun 2026 nanti dikatakan dah tak ada fungsi Touch and Go kat dalam tu. Kita semua tahu kan, selama ni fungsi Touch and Go kat dalam IC itulah yang ramai guna untuk aktifkan PAS bulanan My50. Nampak macam perubahan kecil je atas kertas, tapi untuk pengguna harian, ini satu perubahan yang sangat-sangat besar. Perubahan ni memang beri kesan langsung kat pengguna LRT, MRT dan juga bas. Kita tengah cakap tentang golongan pekerja, komuniti B40 dan mereka yang terpaksa ulang-alik jauh setiap hari nak pergi kerja. Untuk golongan ni, IC tu bukan sekadar kad pengenalan diri tau, tapi ibarat tiket wajib untuk mereka bergerak cari rezeki secara jimat setiap hari. Masuk bahagian kedua, kenapa pengguna mula risau? Memanglah senang orang nak cakap, alah bertenanglah, tapi jom kita selami sikit realiti harian seorang komuter. Ini bukan rekaan tau, ini betul-betul corak perjalanan harian yang ramai rakyat Malaysia lalui. Mula-mula naik bas perantara, lepas tu tukar monorel, turun monorel sambung pula LRT dan akhir sekali naik MRT barulah sampai office. Perjalanan yang panjang dan bertukar-tukar stesen macam ni sangatlah bergantung pada kelancaran dan penjimatan yang PAS bersepadu tu tawarkan. Jadi, bila dengar je berita IC baharu tak ada touch and go, satu soalan secara automatik berlega kat kepala semua orang. Habis tu, macam mana nak guna My50 nanti? Bayangkanlah, bila kita dah biasa bertahun-tahun guna satu sistem yang sangat memudahkan hidup, tiba-tiba sistem tu macam nak ditarik balik tanpa ada penyelesaian ganti yang jelas pada peringkat awal. Memang logiklah pengguna rasa keliru dan mula tertanya-tanya. Sebab realitinya tanpa PAS My50 ni, kos perjalanan bulanan boleh cecah sampai ratusan ringgit. Ada pengikut kami sendiri yang kongsi, kalau diorang terpaksa bayar tambang biasa setiap kali tukar tren dan bas, perbelanjaan memang akan naik mendadak. Dengan keadaan kos sari hidup yang memang dah sedia mencabar sekarang ni, sebarang kemungkinan kos naik confirm akan bagi kesan emosi dan keuangan yang kuat kepada rakyat biasa. Okey, kita teruskan ke bahagian ketiga. Maklumat rasmi melawan kabar angin. Tiba masanya untuk kita jadi pengguna yang lebih peka dan bijak. Satu benda yang kita kena ingat, bila sesuatu sistem baru tu belum dilaksanakan sepenuhnya, mulalah bermacam-macam cerita akan keluar. Ada yang dengar dari kaunter, ada yang baca kat Facebook dan yang paling banyak melalui rantaian mesej kat WhatsApp. Kat sinilah kita wajib letakkan sempadan yang jelas. Kita kena pandai bezakan mana satu kenyataan rasmi daripada pihak berkuasa dan mana satu cuma pengalaman individu atau kabar angin yang dah ditokok tambah. Antara dakwaan yang tengah laju tersebar sekarang ni, kononnya kita dah tak boleh guna My50 langsung lepas bulan Jun. Ada pula yang suruh orang ramai kelam kabut pergi beratur tukar IC sekarang juga. Lebih teruk, ada dakwaan kata permohonan nak renew PAS pun dah mula kena reject. Benda-benda macam ni memang buat orang panik bila baca. Tapi sebagai masyarakat yang faham isu, kita kena bertenang sekejap dan semak balik betul ke tak info tu. Dan itu membawa kita ke bahagian keempat, fakta sebenar setakat ini. Jom kita letak tepi dulu segala bunyi bising kat media sosial tu dan tengok apa sebenarnya fakta yang ada. Okey,
Ini adalah fakta yang betul-betul rasmi setakat ni. Pertama, memang betul MyKad baharu yang diumumkan tu dikatakan tak ada fungsi Touch and Go. Tapi fakta kedua ni yang sangat melegakan. MyKad lama anda tu masih boleh digunakan macam biasa. Asalkan chip dia elok, keadaan fizikal dia okey, tak ada masalah. Dan fakta ketiga, kerajaan dah jelaskan yang tak ada sebarang paksaan pun untuk anda tergesa-gesa pergi tukar ke MyKad baharu sekarang juga. Jadi bolehlah tarik napas lega sikit kan? Seterusnya, ini satu poin kritikal yang ramai sangat terlepas pandang. Setakat hari ini, masih belum ada apa-apa pengumuman rasmi penuh yang kata inisiatif My52 akan dihentikan atau tak boleh digunakan langsung lepas Jun 2026. Pihak berwajib sebenarnya tengah berbincang tentang penyelesaian masa depan, sama ada mungkin kita akan pakai kad Touch and Go biasa ataupun mungkin beralih ke sistem digital sepenuhnya untuk mereka yang dah tukar ke MyKad baharu nanti. So, selagi belum ada pengumuman komprehensif, janganlah kita bebankan fikiran dengan kesimpulan sendiri. Akhir sekali, kita sampai di bahagian kelima. Apa langkah seterusnya? Macam mana kita nak hadapi situasi ini dengan langkah yang praktikal? Benda ni saya rasa sangat dekat di hati. Kalau anda ada ibu bapa, warga emas atau ahli keluarga yang jenis cepat panik bila baca tajuk berita yang sensasi sikit kat internet, tolonglah bantu terangkan kat mereka perlahan-lahan. Cakap kat mereka, tak apa mak, ayah, IC lama kita tu masih sah, tak payah nak kelam kabut pergi beratur. Ketenangan komuniti tu sebenarnya bermula dari dalam rumah kita sendiri. Langkah yang paling rasional untuk kita semua buat sekarang ni ialah tunggu je kemaskini dan arahan rasmi daripada 4 badan utama ni, Jabatan Pendaftaran Negara atau JPN, Rapid KL, Prasarana dan juga Touch and Go. Kami di platform sekeluarga ni pun akan sentiasa pantau rapat isu ni. Kalau ada apa-apa pengumuman terbaru pasal pelaksanaannya kelak, kami akan kongsikan terus supaya kita semua jelas dan tiada yang tersalah langkah. Sambil-sambil kita tunggu info rasmi itu, apa kata kongsikan pengalaman anda sikit kat ruangan komen. Sekarang ni, anda masih setia guna MyKad untuk My50 atau anda sebenarnya dah lama beralih guna kad Touch and Go biasa? Tapi, di sebalik segala kekeliruan ni kan, ada satu persoalan yang lebih besar menanti kita. Semakin laju negara kita bergerak ke arah pendigitalan sepenuhnya, adakah sistem infrastruktur awam kita dah betul-betul bersedia secara inklusif tanpa meminggirkan golongan pekerja yang paling bergantung kepadanya? Apapun, terus bertenang, jadilah pengguna yang bijak dan terima kasih sebab sudi mengikuti penerangan ini. Tangan kecil kini dewasa, namun hati tetap setia. Dalam tawa dan air mata, kasih kita selamanya. Kita sekeluarga, satu jiwa, satu rasa. Di bawah langit yang sama, kita berdiri bersama. Kita sekeluarga.